Pegawai SPRM, untuk maklumat Syaril, dia datang, dia ketuk pintu. Bila kita bangkit subuh pukul 6.30 ni kan, pukul 6 kita bangkit pergi toilet. Bila kita tekan lampu toilet pukul 6 tu, dia ketuk pintu dah. Kenapa pegawai SPRM akan ketuk pintu pukul 6? Dia kata orang yang baru bangun tidur, dia tak boleh fikir nak bunyi file tu kat mana, dia tak boleh nak lari. Jadi time tu lah masa yang terbaik untuk tangkap. Faham? Ini rahsia yang saya buka sedikit lah hari ni. Kaedah cara penyiasatan SPRM yang saya bergaul dengan mereka. Saya bukan bekas pegawai SPRM, tapi saya bergaul dengan mereka, banyak baca buku penyiasatan. Dan pegawai-pegawai bawahan ni, dia kata, bos kami pun buat, kami ikut sajalah. Tapi sebenarnya Little Napoleon ni, mereka yang berjawatan rendah ni lebih berbahaya daripada mereka di atas. Contohnya, file itu ada stack of file. Mungkin ada 30 file. Bos dia akan ambil yang atas dulu buat. Little Napoleon ni, dia boleh menarik file yang berada di tengah ataupun di bawah, letak di atas. Betul. Mungkin dengan RM20 saja masuk dalam poket dah. Kerja-kerja mudah aku tu. Bos masuk office 8.5 saja, dia boleh mai pukul 7. Dia boleh balik pukul 10 malam. Dia boleh buat kerja-kerja lain. Dan apabila seorang penjawat awam tu yang berpangkat rendah terutamanya, apabila nak dipindahkan ke satu agensi lain atau jabatan lain ataupun tempat lain dia tak nak, itu adalah petanda besar bahawa dia melakukan rasuah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para penonton di Serawani dan para penonton podcast Tanah Berdaulat TV, selamat berpuasa tuan-tuan dan puan-puan. Malam ini saya membawa seorang tetamu yang hebat sebenarnya. Mungkin ada generasi baru ni yang tidak mengenalinya, tetapi buat aktivis pelajar di luar sana. Beliau bukanlah satu nama asing. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bawa seorang anak jati Tanjung Tok Kong, Pulau Pinang. Tuan Haji Jais Karim. Terima kasih Syaril. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah sihat. Ni kita nak guna Penang awal ya. Kenapa saya bawa Tuan Haji? Kerana beliau sekarang terlibat dalam sebuah NGO. Nanti kita minta Tuan Haji perkenalkan diri dia sendiri. Sebab kalau saya nak baca resume tu, saya rasa 2 hari 2 malam tak habis. Kan? Rakan saya juga, saya punya senior sewaktu di Universiti Islam Antarabangsa, berkelulusan dalam ijazah sarjana muda undang-undang, tetapi mengabdikan dirinya dalam pertubuhan bukan kerajaan. Ini sesuatu yang luar biasa. Baik, Tuan Haji, tanpa melengahkan masa, baju pun kita dah tahu dah, Malaysian Corruption Watch, Anti-Corruption Starts From Now, MCW. Ini sudah tentu bukan hanya pakai baju, tetapi juga membawa satu gagasan yang besar. Untuk orang kata mukadimahnya Tuan Haji, sebelum kita pergi ke MCW ni, silakan, siapakah Tuan Haji Jais Karim? Silakan. Terima kasih kepada kita punya rancangan ni, Saudara Syahril, atas kesudian menjemput saya. Saya berusia 52 tahun, lahir 1973. Anak keempat daripada 10 adik-beradik, berasal daripada Tanjung Tok Kong, Pulau Pinang. Membesar di Pulau Pinang agak mencabar. Saudara Syaril faham keadaan perkampungan kami bagaimana. Bersekolah di Tanjung Bunga, kemudian di Parit Bunta dan seterusnya ke UIA. Dan semasa saya tahun pertama di UIA, saya berjaya menubuhkan GPMS di dalam UIA itu, dan seterusnya saya terpilih sebagai ahli Majlis Tinggi GPMS Kebangsaan yang paling muda pada tahun 1993 itu. Orang lain semua umur 40-50, saya baru umur 20 waktu tu. Belajar tak habis. Belajar baru first year kan mesti. First year. Jadi aktivisme saya di dalam NGO tu diperkasakan apabila lepas SPM dulu, lepas STP, saya buat macam intern lah dengan Persatuan Pengguna Pulau Pinang, satu NGO pengguna yang terhebat di Asia. Betul. Yang
tahun 70, 80, 90 tu kira dia paling hebat dah ke. Okey. Dan Alhamdulillah saya berjaya berguru dengan Tuan Haji SM Idris, seorang yang keras. Dan saya lahir sebagai seorang orang kata aktivis masyarakat. Sambil tu buatlah bisnes, tulislah buku. Dah 25 buah buku saya berjaya terbit dan tulislah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita akan membicarakan tentang satu topik, satu tajuk yang mencengkam pemikiran dan juga masalah yang tidak pernah habis, iaitu rasuah. Dalam konteks kita pada hari ini adalah rasuah di negara kita yang tercinta. Dan saya difahamkan Tuan Haji menubuhkan Malaysian Corruption Watch ataupun Badan Pemantau Rasuah kalau bahasa Melayu dia lebih kurang Pemerhati Rasuah Badan Malaysia. Pemerhati Rasuah. Okey, bagaimana segalanya bermula Tuan Haji? Semasa GPMS ada masalah kepimpinan pada tahun 2006, berlaku pertembungan antara dua pasukan Suhaimi Ibrahim dan Rizal Marikan. Ini dua-dua ni peringkat abang saya, peringkat orang yang rapat dengan saya. Bila bergaduh tu ada berlaku sedikit kemelut yang menyebabkan keluar dalam surat khabar apa semua. Dan salah satu kemelut yang keluar surat khabar tu keluar front page utusan Malaysia, Jais digantung dari GPMS dan disiasat BPR. Oh, waktu itu BPR waktu tu tahun 2006, 2005 kalau tak salah saya pada ketika itu. Dan saya dapat merasakan bila disiasat oleh BPR ni, kita nak naik tangga ke pejabat SPRM tu getah kepala lutut. Walaupun kita tahu kita tak bersalah, kita boleh menjawab, tambah pula keluar front page. Balik kampung jalan kat pasar malam, Jais hang ambil rasuah ke? Kawan-kawan yang jumpa kat pasar malam semua menegur saya begitu. Menyebabkan saya kata kenapa baru disiasat dah boleh keluar front page. Dan orang kampung pun tahu waktu tu utusan Malaysia waktu tu memang orang kampung semua baca lah dengan gambar-gambar kita sekali keluar. Jadi bila saya pergi ke BPR waktu tu, saya ingat lagi sebelah Dataran Merdeka, Wisma Tanah ke, pejabat tanah. Tanah dan Galian KL. Tanah dan Galian KL tu. Naik, saya kemukakan bukti-bukti pembelanjaan apa semua yang dikatakan saya rasuah tu, semua tally. Dan SPRM kata BPR waktu tu dia kata tak ada kes, teruskan kehidupan. Tapi saya kata nak terus kehidupan macam mana? Orang dah kata macam-macam ni. Orang dah tahu balik kampung orang kata kita ambil rasuah. Macam mana? Bolehkah pihak BPR keluar balik dalam surat khabar mengatakan bahawa saya tak bersalah? Dia kata kami tak boleh buat begitu. Aduh. Saya kata kalau disiasat dah boleh keluar dalam surat khabar, kenapa apabila dah tak ada kes, tak ada pendakwaan apa semua, kenapa tak boleh keluar? Kami tak boleh jawab benda tu sebab inilah juga yang banyak berlaku sekarang ni. Itu saya cuba kaitkan benda ni. Dan secara kebetulan ramai orang-orang BPR pada ketika itu lihat saya berdebat dengan pegawai BPR untuk mendesak mereka supaya buat pengumuman tersebut. Dan pegawai tersebut datang, dia kata tak apa, banyak kes macam awak ni, bukan awak seorang saya yang begini, pergi teruskan kehidupan macam biasa. Itu tahun 2005-2006. Bila saya jadi Presiden GPMS pada tahun 2009, orang yang sama dilantik, pengarah SPRM pada ketika itu dilantik jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM yang pertama, Tan Sri Abu Kasim. Jadi dia tahu kegarangan saya. Jadi pada tahun 2013 dia nak wujudkan satu NGO anti rasuah bagi menyokong SPRM. Dia kata SPRM ni asyik kena balonnya. Sejak dia jadi Ketua Pesuruhjaya yang pertama tahun 2009 tu, SPRM ni tak ada orang nak defend dia langsung. Kira orang menghentam saja. Kemudian dia panggil pemimpin-pemimpin NGO untuk buat satu NGO tu, dan secara kebetulan waktu tu Tunku Aziz, bekas naib presiden DAP, telah dipilih sebagai presiden yang pertama. Saya jadi naib presiden. Tok Ki, Persatuan Pengguna Islam pun sekali naib presiden dengan saya apa semua. Dan kami pun menjalankan NGO tersebut, Yayasan Anti Rasuah Malaysia. Kemudian pada tahun 2017 berlaku sedikit perselisihan faham dengan beberapa orang dalam NGO tu, menyebabkan saya secara kebetulan ketika itu baru pulang dari Indonesia. Saya bersama isteri saya, kami melawat Indonesia Corruption Watch. Indonesia Corruption Watch ni satu NGO yang wujud sejak tahun 1998. Yang waktu kami pergi tu 2016.
saya terinspirasi dengan Indonesia Corruption Watch. Saya lihat pegawai-pegawai dia cakap sampai sekarang ni, kalau saya nak cerita memang meremang bulu roma saya. Bagaimana mereka zaman tahun 98 tu, zaman SMS, tak ada WhatsApp, tak ada email ada kot. Tapi dengan menggunakan SMS, dia berjaya mengeluarkan rakyat Indonesia untuk mempertahankan KPK. KPK tu SPRM Indonesia lah. Apabila berlaku pertembungan cicak lawan buaya, di Indonesia dia panggil cicak lawan buaya. Buaya tu polis. Sebab dia besar, dia garang. Cicak tu SPRM, KPK dia. KPK dia ni halus kecil lah. Pasal apa buat? Dan selalu kena buli. Jadi bila berlaku pertarungan cicak lawan buaya, di mana cicak nak tangkap ketua buaya, ketua polis pada ketika itu dikatakan rasuah. Ada bukti-bukti apa semua nak tangkap dah. Jadi polis buat satu perancangan untuk tangkap ketua SPRM dia, ketua KPK dia, atas tuduhan membunuh orang. Sampai macam tu. Dia ada 3 episod perlawanan tu. Cicak lawan buaya tu sangat menarik. Saya mendalami benda ni. Jadi apabila saya lihat Indonesia Corruption Watch, apabila ketua cicak, ketua SPRM dia nak ditangkap oleh polis, dia melalui SMS 10,000 orang rakyat Indonesia keluar mengelilingi pejabat KPK itu, menghalang polis. Dia kata apa kepada polis? Kalau nak tangkap ketua SPRM ni, tangkap kami 10,000 orang ni dulu. Baru boleh tangkap tu. Kalau ICW, kalau bahasa Indonesia dipanggil HCW, Indonesia Corruption Watch, dengan SMS saja berjaya mengeluarkan 10,000 orang rakyat untuk mempertahankan SPRM dia, ketua SPRM dia yang dia orang yakin bersih betul-betul buat kerja. Kita di Malaysia boleh buat lebih baik lagi kot. Jadi pada tahun 2017, atas sokongan rakan-rakan seangkatan, rakan-rakan belia, termasuklah Puan Julaila, isteri saya ini, kami sama-sama mengasaskan Malaysia Corruption Watch, pemerhati rasuah Malaysia. Dan alhamdulillah tahun ini tahun ke-8. 8 tahun dah. Kita terus meneruskan perjuangan ini. Kalau Tuan Syarif tengok di WhatsApp, Facebook, laman web kami, saya yakin MCW ini salah satulah NGO yang paling aktif di Malaysia. Dari segi issue oriented. Program NGO ni dia bergerak dua cara saja. Satu program oriented, satu issue oriented. Bila ada duit kita boleh buat program oriented lah. Bila tak ada duit, kita kena bergerak dengan cara tak ada duit. Low cost, high impact. Issue oriented ni low cost lah. Pembelanjaan kita very minimum apa semua. Kita bergerak lah. Dan itulah tertubuhnya Malaysia Corruption Watch. Sebab Okay. bila GPMS ni dia ada had umur. Ya, betul. Bawah 40 tahun ya. Betul. Lepas atas 40 kita kena bawa haluan kita sendiri. Ya. Dan saya pernah ditawarkan untuk pulang ke Pulau Pinang untuk bersama-sama Persatuan Pengguna Pulau Pinang oleh Tuan Haji SM Idris. Ketika itu beliau masih hidup lagi ketika itu. Dan saya ada dua option maksudnya. Nak teruskan dengan pengguna yang saya dah lama tinggalkan sejak zaman persekolahan ataupun masuk di alam baru perjuangan anti rasuah. Bila saya terfikir, saya pernah disiasat, saya pernah dianiaya, saya pernah tercemar nama saya kerana rasuah, ini adalah masa terbaik untuk saya membuktikan bahawa saya tidak bersalah dan saya nak memastikan bahawa orang-orang tidak bersalah dibela dan orang-orang yang bersalah mesti dihukum. Luar biasa. Kita akan kembali selepas ini. Baik, kita kembali sekali lagi bersama Presiden Presiden MCW, Malaysian Corruption Watch, iaitu Tuan Haji Jaiz Karim. Baik Tuan Haji, tadi 15 minit pertama tadi kita dah tahu sikit tentang bagaimana bermulanya kehidupan dan pelibatan Tuan Haji dalam NGO dan bagaimana tertubuhnya MCW ini, kesan daripada benda yang pernah Tuan Haji lalui sendiri. Baik, now kita bercakap tentang rasuah. Di sana sini kita bercakap tentang rasuah dan basically orang faham rasuah ni satu melalui duit, dua melalui kuasa. Itu je.
Okey, mungkinlah ada tafsiran lain ataupun definisi lain. Boleh Tuan Haji kongsikan dengan rakyat pembaca penonton kita sekarang ni apa yang dimaksudkan dengan rasuah? Rasuah di Malaysia ni melibatkan 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama memberi. Yang kedua menerima. Alright. Yang ketiga salah guna kuasa. Okey. Dan salah guna kedudukan. Oh, itu. Ya. Alright. Jadi dengan 4 ini, dia kesalahan-kesalahan rasuah selain boleh disiasat di bawah Akta SPRM 2009, dia juga boleh disiasat di bawah Kanun Acara Jenayah, Penal Code. Maksudnya polis pun boleh siasat. Kalau contohnya di Indonesia, kes rasuah ni hanya disiasat untuk kes yang melibatkan lebih daripada 100 juta. 100 juta lebih kurang 30,000 lah. Kalau kes yang melibatkan 100 juta ke atas, KPK akan siasat. Kalau ke bawah, polis akan siasat. Okay. Jadi dia tak mau tangkap ikan bilis. Dia nak tangkap jerung terus kat sana. Tapi kita di Malaysia ni, kebanyakan kes rasuah 99% ialah di bawah SPRM. Dan SPRM hari ini dengan kekuatan hampir 3,000 orang pegawai buat 3 benda. Yang pertama SPRM buat ialah penyiasatan. Yang kedua SPRM buat ialah pencegahan. Pencegahan maksudnya agensi kerajaan ni kena buat supaya rasuah tak berlaku, ada sistem-sistemnya, cadangan penambahbaikan dan sebagainya. Yang ketiga ialah pendidikan. Pendidikan ni bagi kesedaran kepada mahasiswa, masyarakat tentang bahayanya rasuah. Jadi dengan 3,000 staff nak buat 3 perkara, penyiasatan mungkin 1,000 orang lah pegawai SPRM yang in charge. Pejabat awam di Malaysia ada 1.6 juta. Itu tak dikira dengan 5 juta lagi peniaga swasta, syarikat swasta dan sebagainya. Saya ingat lebih daripada 5 juta yang tu. Yang tu mungkin 15 juta. Macam mana 1,000 orang nak siasat? Apa kemampuan untuk SPRM untuk menyiasat? Jadi pelbagai kekangan lah di Malaysia ni dalam kes yang berkaitan rasuah ni. Jadi boleh dikatakan tolak pi campur lebih kurang 1,000 orang sajalah yang terlibat dengan penyiasatan. Yang terlibat dalam penyiasatan. Baik. Ini soalan yang sangat klise lah. Sejauh mana seriusnya rasuah di Malaysia? Di negara-negara ASEAN, kedudukan Malaysia ialah yang kedua terbaik selepas Singapura. Indonesia, Thailand, negara-negara ASEAN yang lain semua berada di bawah kita dengan keadaan rasuah yang lebih kritikal daripada Malaysia. Adakah dengan kedudukan kedua ni kita boleh berpuas hati? Tidak. Kita tak boleh sapu semuanya di bawah kapet, mengatakan Malaysia dah okey dah. Kalau dari segi negara Islam di dunia, Malaysia berada di ranking yang kelima. Selepas Arab Saudi, Qatar, UAE apa semua ni. Jadi kita nak pastikan Malaysia ini menjadi sebuah negara yang dikenali kerana integriti, bukan dikenali kerana rasuahnya. Itu objektif kita. Itu sebab kerajaan sangat serius. Kalau tengok Ketua Setiausaha Negara sendiri sekarang ni mengambil tanggungjawab untuk pastikan indeks persepsi rasuah Malaysia meningkat ke tahap 25 terbaik dunia menjelang tahun 2033. SPRM sendiri committed untuk memastikan semua kes yang dilaporkan kepada mereka akan disiasat dengan terperinci. Cabaran cukup banyak. Kami NGO anti rasuah, saya dihujani dengan pelbagai soalan setiap hari berkenaan dengan rasuah. Dan saya bertuah kerana ada pasukan yang cukup baik yang membantu menyediakan teks-teks jawapan. Kalau nak harap seorang tak jadi. Kita perlukan satu pasukan untuk menjawab. Sebab kadang-kadang satu hari itu 3 kenyataan akhbar kita terpaksa keluar. Macam ada seorang rakan saya dulu, dia kata, Encik Is, macam mana NGO anti rasuah ni berada di bawah satu taufan yang amat besar. Kalau bahasa orang putih dipanggil tornado lah. In the middle of the tornado. Macam mana hang boleh position MCW berada di tengah-tengah tornado yang sedang ganas membara di dalam Malaysia, mengganas dalam Malaysia ni? Adakah plan ataupun apa? Saya kata yang ni takdir lah. Allah meletakkan kita berada di position ini, dan apa yang kita buat dalam NGO selama ini dalam Persatuan Pengguna GPMS, saya terjemahkan
dalam satu perjuangan yang lebih besar, iaitu perjuangan untuk melawan rasuah dan memastikan Malaysia dikenali sebagai negara yang berintegriti tinggi. Okey, bercakap pasal rasuah ni, boleh dikatakan kesemua pemimpin negara akan bercakap tentang rasuah, baik daripada Perdana Menteri pertama sampailah kepada menteri sekarang. Tapi kita lihat setiap habis penggal seseorang ketua negara itu, dia pula akan dihujani dengan permasalahan rasuah. Adakah ini bermakna memerangi rasuah ini adalah terletak kepada political will ataupun hanya dibuat atas dasar politik semata-mata? Saya selalu dalam kenyataan media MCW kita menekankan tentang pentingnya political will. Okey. Dan pegawai-pegawai SPRM yang saya kenali, saya selalu tanya soalan ni kepada mereka. Ya, ya. Dan ada yang secara ikhlas bercakap selagi mereka ini berkuasa, fail-fail mereka akan berada di bawah meja. Apabila mereka sudah tidak berkuasa, fail itu akan naik di atas meja okay. untuk disiasat. Ya. Kerana adalah satu perkara yang sukar mereka kata, kita nak siasat mereka yang sedang berkuasa. Itu sebab dalam grup WhatsApp hari ini saya bercakap tentang Donald Trump, sebuah negara Amerika, satu negara demokrasi yang paling besar di dunia. Donald Trump yang sedang disiasat. Apabila dia jadi Presiden Amerika, semua siasatan tu dibuang, pegawai-pegawai penyiasat pun kena buang sekaligus. Kalau sebuah negara demokrasi yang paling besar di dunia juga terjadi sedemikian, apatah lagi kita negara Malaysia. Sudah semestinya ini satu cabaran yang kita harus anggap sebagai satu realiti kehidupan. Konsep jerung dan bilis yang tak habis-habis diperkatakan ini, dalam konteks Malaysia, macam mana Tuan Haji melihat hari ini? Kalau dululah, maksudnya mungkin 10 tahun lepas, jerung ni punca utama kepada masalah-masalah rasuah ni. Dia merajai. Tetapi hari ini, bilis ini yang menjadi masalah besar kat Malaysia. Mereka menjadi seperti umpama kata raja kerana keadaan politik negara yang tidak stabil. Dia dah tak pedulilah cakap menteri, cakap timbalan menteri, cakap setiausaha politik, dia tak pedulilah. Yang bilih-bilih ni. Sebab dia tahu tak stabil kerajaan kita ni. Asyik nak bertukar je. Jadi mereka menjadi bersultan di mata, beraja di hati. Ini satu kerisauan yang cukup besar kerana mereka ada ruang dan peluang. Ini dua perkataan yang sangat penting lah, yang selalu saya gunakan, ruang dan peluang. Kerana ruang dan peluang inilah mereka boleh melakukan apa saja mereka suka. Wa ima dia sebagai pekerja yang di peringkat bawahan sekalipun, kerana dia ada ruang dan peluang dan masuk ke dalam poketnya atas dasar imbuhan yang sedikit ini menyebabkan mereka gelap mata dan sanggup merobohkan negara yang telah kita bina selama ini. Baik, dalam konteks MCW pula, mungkin orang tertanya-tanya, adakah MCW dia kind of macam grup pendesak ke atau check and balance ke? Mungkin orang tak faham sikit peranan MCW dalam SPRM ni pula macam mana? Objektif utama MCW ialah untuk memberi kesedaran kepada seluruh lapisan masyarakat berkenaan bahaya dan peri pentingnya perjuangan kita memastikan Malaysia ini memerangi rasuah secara bersama. Seperti saya sebut tadi, SPRM terlibat secara langsung dalam penumbuhan MCW. Jadi MCW ni menganggap SPRM ni sebagai anggota bomba. Anggota bomba yang memadamkan kebakaran. Kita rakyat bila tengok anggota bomba memadamkan kebakaran, apa kita nak buat? Adakah kita nak pergi pukul anggota bomba tersebut? Ataupun dekat mana kami boleh tolong angkat paip air? Dekat mana sana ada sumber air? Api marak di sana, kita perang di sana dulu. Itu peranan kita sebagai rakyat. Tapi apa yang berlaku di Malaysia, rakyat memukul pegawai SPRM yang sedang memadamkan kebakaran, menyalahkan pegawai SPRM. MCW mempunyai satu tekad yang kuat. Kita akan membela SPRM selagi kita yakin bahawa mereka berada di atas landasan yang betul. Walau apa cara sekalipun. Itu sebab dalam beberapa grup WhatsApp, MCW ni dicap dengan pelbagai gelaran. Ada yang sebut
Balaci lah, Barwa lah kepada SPRM. So what's wrong? Kita mempertahankan benda yang betul. Dan SPRM menjalankan tugas mereka. Kalau mengikut buku, Tan Sri Azam Baki sendiri kata, kalau kami tak betul, MCW boleh tegur. Adalah kaedah kita nak menegur. Dan kita dengan kerajaan, kita sentiasa menganggap kerajaan sebagai rakan strategik kita. Kerajaan ni umpama bapa. Ini apa yang kami belajar di GPMS dulu. Kita sentiasa menganggap kerajaan ini bapa. Kalau bapa buat tak betul, bagaimana cara anak nak menegur? Sudah semestinya kaedah yang berhikmah, kaedah yang lembut, kaedah yang bijak. Kita tegur bapa. Kalau kita nak dipukul bapa depan orang, keluar dalam surat khabar, kita bantai kerajaan, kerajaan nak dengar ke pandangan kita? Agak-agaklah antara isu yang pernah diangkat oleh MCW kepada SPRM, yang mungkin kita nak tahu juga ni. Kan tadi Tuan bagi tahu bahawa takkanlah kita nak pukul cana pun, tapi dalam kesempatan ini mungkin Tuan Haji boleh berkongsi antara teguran dan pandangan yang kritikal MCW kepada SPRM. Saya kena banyak bertapis bila nak cerita benda tu. Tapi mungkin salah satu cadangan kepada pihak SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Kita menyatakan bahawa handphone apabila dibawa masuk di tempat mengundi akan menyebabkan berlakunya rasuah. Jadi SPR tanya, macam mana boleh berlaku rasuah? Saya pangkah kertas undi, saya tangkap gambar, saya keluar, saya pergi kat parti tersebut, nampak? Saya dapat undi siapa? Mai sini. Jadi MCW mendesak SPR jangan bagi orang bawa handphone masuk di kawasan petak mengundi. Itu antara benda yang berkesan dan yang didengar oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Banyak lagi lah. Itu satu contoh lah. Ya. Okey, saya nak tahu juga, ramai orang tanya, nak tahu MCW ni dia kira MCW, betul lah, MCW ni dia ni kira pro kerajaan ke, lawan kerajaan ke, ataupun macam mana standard ni? Seperti saya sebut tadi, kerajaan adalah bapa dan rakan strategik. Jadi Jadi langkah kita, kalau kerajaan buat tak betul, kita hantar memorandum cadangan penambahbaikan. Sebenarnya itu teguran lah. Dalam surat khabar, kenyataan-kenyataan media, kita menyatakan bahawa apa yang kerajaan buat dah betul. Cuma tambah ini, tambah itu, tambah ini. Bila kita sebut macam tu, secara tak langsung sebenarnya kita mengkritik tapi dengan cara yang lebih lembut. Dan kita memberi option. Kita memberi option. Bukan setakat mengkritik, membabi muta, hentam begitu. Ya, tak boleh. Kerajaan pun perlukan idea, pandangan yang di luar kotak. Kadang-kadang mereka yang berada di dalam rumah itu, dia orang tak nampak apa yang berlaku. Kita orang luar pula boleh nampak apa yang sedang berlaku. Jadi mereka mengharapkan teguran kita yang bernas. Jadi mahu tidak mahu, MCW kena mainkan peranan dengan bijak. Kita perlu memberi, sebab di dalam MCW ni ada banyak orang, 675 ahli seumur hidup setakat hari ini, setakat semalam ada 675 orang, dan orang-orang ni ada profesor, ada doktor, ada macam-macam gelaran, dan kepakaran mereka masing-masing ada bidang kepakaran masing-masing yang amat berguna. Saya akan selalu rujuk mereka. Paling tua umur 85 tahun, pengasas Biro Tata Negara BTN dulu. Dan bila saya bercakap tentang tadbir urus tata kelola di dalam kerajaan, di hujung jari beliau, sebab beliau berada dalam kerajaan ataupun pentadbiran awam ni selama hampir 30-40 tahun. Dan pemikiran beliau masih tajam, dan nasihat-nasihat daripada beliau memang kita ambil kira lah. Orang-orang tua ni, pandangan mereka memang cukup bernas. Saya nak menarik balik daripada tadi, awal-awal kita bincang tadi. Tuan Haji sendiri mengakui Tuan Haji adalah salah seorang mangsa dalam sistem ini. Apabila Tuan Haji dipanggil untuk bagi statement, tapi statement saja, tapi dah habis dah seantero negara ni. Tahu yang, sedangkan akhirnya dibuktikan bahawa tak ada kes pun against you. Dalam hal ini, bila Tuan Haji dah ada NGO sendiri, MCW sendiri, ada tak Tuan Haji memberi cadangan ataupun teguran terhadap atas apa yang Tuan Haji pernah lalui suatu ketika dulu? Ramai rakyat yang nak lapor kepada SPRM pun dia orang takut. Jadi dia orang melalui MCW.
kami diajar bagaimana untuk menangani kes yang datang kepada kami nak bawa kepada SPRM supaya hak dia sebagai pemberi maklumat dilindungi. Whistleblower. Kami diajar bagaimana menutup mulut. Dan sampaikan maklumat-maklumat itu kepada pihak berkuasa SPRM. Ada juga mereka yang pengamal rasuah datang jumpa saya. Jais, kami nak jadi ahli MCW boleh? Saya kata boleh. Tak ada masalah. Saya suka menerima. Kalau nak cakap tentang rasuah, kalau orang tak ada pengalaman, dia macam mana dia nak cakap pasal rasuah? Tapi syarat dia, janjilah mulai hari ini, mulai saat ini bila jadi ahli, janganlah buat rasuah lagi. Kalau sebelum ni dah buat, minta ampun pada Tuhan. Kalau SPRM datang siasat, kami tak boleh buat apa. Kami serah ya Tuan. Apa yang kami boleh bagi, kami bagi sokongan moral, kami melawat Tuan di penjara. Ada. Dan ada juga yang telah dipenjara pasal kes rasuah dan keluar dan nak jadi ahli kami. Saya terpaksa rujuklah kepada SPRM. Bolehkah orang yang begini boleh? Dia kata kalau orang ni dah melakukan kesilapan, kita tak bagi peluang untuk dia kembali ke pakai jalan, kita salah. Betul. Jadi kita ambil dia. Jadi dia pun boleh cerita bagaimana pengalaman dia ambil rasuah, apakah kesan rasuah kepada diri dia dan keluarga dia, bagaimana kehidupan di penjara. Dia keluar, dia cerita merata benda tu. Dia berkongsi pengalaman dia tu. Memang sangat perik lah. Kalau orang dengar cerita tu, orang taubat tak ambil rasuah lah. Berbalik pada tadi, kita selalu dengar kena tangkap. Tetapi bila dia dah habis riman, tak charge apa semua, tidak ada satu statement daripada SPRM. Macam mana Tuan Haji pernah lalui? Ini yang saya selalu namakan sebagai character assassination. Character assassination, ya. Dia nak bunuh orang tu dengan pergi buat laporan, mungkinlah ada asas kepada laporan tersebut, dan kemudian menyebabkan orang tu terkapai-kapai dalam kehidupan kerana mungkin kena buang kerja dah. Anak isteri dia tinggalkan dia dah. Jadi saya pun sering juga bercakap dengan pihak SPRM. Janganlah kita keluarkan kes-kes ini di media, kerana kita kena jaga maruah orang ni. Dia belum bersalah pun, baru dipanggil untuk membantu siasatan. Dan pihak SPRM sering bagi jawapan, kami tak bagi tahu media. Musuh-musuh orang ni lah yang bagi tahu media. Dan saya teringat balik kes saya dulu. Saya tahu, saya dapat detect bahawa musuh-musuh saya lah di dalam GPMS dulu yang bagi tahu benda ni kepada media, yang menyebabkan media tahu saya digantung dalam GPMS, disiasat oleh BPR pada ketika itu. Ini realiti kehidupan, satu lagi realiti yang kita perlu hadapi, dan inilah cabaran-cabaran kehidupan. Kalau kehidupan tak ada cabaran, mudah sangatlah. Dan mereka-mereka yang disiasat ini, saya bagi tahu, kalau tak puas hati betul-betul yang menyebabkan maruah kehidupan mereka dah musnah kerana laporan ini, samanlah. Baik, kita akan kembali selepas ini. Baik, kita kembali bersama Presiden Malaysian Crime Watch, Tuan Haji Karim. Jais Karim, minta maaf. Okey, tadi Tuan Haji bagi tahu tentang peranan, sedikit mengenai peranan Malaysian Crime Watch ni, dan sudah tentu dalam tiap-tiap organisasi. Kita ambil contoh dalam kerajaan dan perkhidmatan awam, dia akan ada orang yang lebih sedu pada kuah, ada orang yang bertindak melebihi kuasanya, ada yang bertindak sebagai a little Napoleon dalam pentadbiran. Okey, bagaimana Tuan Haji melihat perkara begini? Saya melihat bahawa penjawat awam ni mestilah sentiasa diberi ingatan, diberi pendidikan tentang rasuah. Okey. Kadang-kadang bila kita pergi ceramah di jabatan kerajaan, yang hadir ni ialah pegawai-pegawai bawahan ya. Pegawai-pegawai atasan dia tak mau dengar pun. Tak ada masa nak dengar bagi tahu.
Dan pegawai-pegawai bawahan ni, dia kata, bos kami pun buat, kami ikut sajalah. Tapi sebenarnya Little Napoleon ni, mereka yang berjawatan rendah ni lebih berbahaya daripada mereka di atas. Contohnya, file itu ada stack of file. Mungkin ada 30 file. Bos dia akan ambil yang atas dulu buat. Little Napoleon ni dia boleh menarik file yang berada di tengah ataupun di bawah, letak di atas. Betul. Mungkin dengan RM20 saja masuk dalam poket dah. Kerja-kerja mudah aku tu. Bos masuk office 8.5 saja, dia boleh main pukul 7. Dia boleh balik pukul 10 malam. Dia boleh buat kerja-kerja lain. Dan apabila seorang penjawat awam tu yang berpangkat rendah terutamanya, apabila nak dipindahkan ke satu agensi lain atau jabatan lain ataupun tempat lain dia tak nak, itu adalah petanda besar bahawa dia melakukan rasuah. Itu adalah petanda besar. Jadi kesedaran kepada penjawat-penjawat awam ni perlu tinggi. Dan saya tertarik apa yang Elon Musk sedang buat sekarang ni di Amerika untuk memastikan keefisienan jabatan kerajaan di Amerika. Dia buang pekerja. Nak efisien. Kita di Malaysia ramai pegawai kerajaan, pegawai rendah, pegawai di peringkat tengah, tak ada kerja. Tapi perlukah kita buat macam Elon Musk? Ini agak kontroversial. Kalau saya kata saya setuju dengan Elon Musk, memang sangat kontroversial lah. Tapi saya tak bersetuju dengan Elon Musk. Sebab keefisienan tu bukan bererti buang orang kerja. Kita kena pastikan bahawa penjawat awam ni ada limitation dia. Little Napoleon ni ada had dia. Tetapi kalau dah 20-30 tahun dia berada di posisi yang sama, dan kehidupan dia kadang-kadang pakai motor lagi besar daripada bos, kehidupan begitu pun dah boleh nampak dah apa yang dia terlibat sebenarnya. Dan kita menyarankanlah Ketua Siasat Negara ni, kita dah hantar proposal pada Ketua Siasat Negara bagaimana untuk memastikan efisien, kita boleh minimumkan ketirisan ini. Dan kaedah-kaedah yang kita haraplah Ketua Siasat Negara yang sekarang ni bagi saya buat kali pertama dalam sejarah, dia sanggup mengambil tanggungjawab untuk menjaga indeks persepsi rasuah ni, untuk memastikan agensi kerajaan ni bersih, dia tak ada ketirisan. Pejabat-pejabat awam ni diberi gaji yang tinggi sekarang ni dan kena buat kerja betul-betul lah. Bukan curi tulang, curi macam-macam. Tuan, ada satu istilah yang orang kata sering diperbualkan, iaitu semua punca rasuah ni lah bermula dengan duit. Jadi bila cakap pasal rasuah dalam penjawat awam, orang kata itulah kerajaan kena naikkan gaji. Bila naikkan gaji, rasuah tak ada. Sejauh mana ketepatan benda tu? Maknanya naik gaji, rasuah tak ada. Saya percaya ianya 50% tepat. 50% tepat? 50% tepat. Kalau kita lihat pada hari ini, harga barang melambung tinggi. Kalau dengan gaji yang mungkin 2 tahun lepas berbanding dengan gaji hari ini, dengan harga barang hari ini, silap-silap makanan nasi dengan garam ya. Betul. Kalau orang kita dulu kata lah, nasi dengan Tok Yu dulu. Tetapi kita MCW selalu bercakap tentang biarlah pendapatan kita sedikit, tetapi ianya berkat untuk anak bini kita makan dan boleh meneruskan kehidupan. Tapi ramai orang kata tak berkat pun tak apalah, yang penting kami boleh mewah. Itulah punca kenapa masalah sosial kita berada dalam tahap yang tinggi sekarang ni. Masalah dadah terutamanya melampau-lampau berkenaan dengan orang-orang kita ni. Kerana apa? Sumber pendapatan tu pendapatan yang tidak berkat, dan lebih tepat lagi pendapatan tidak halal. Bila makan duit rasuah ni, rasuah ini serupa macam makan khinzir lah. Nak kata perkataan tu tak lagi ada orang terasa pula. Macam makan khinzir, makan benda haram. Sama saja makan rasuah dengan makan benda tu. Minum arak sama saja macam minum arak, macam makan duit rasuah ni. Baik, tadi kita bercerita tentang perkhidmatan awam. Now antara benda yang panas adalah mengenai dana politik. Okey, kita tahu di luar negara memang ada wujud diberi kebenaran untuk parti-parti politik untuk mengumpul dana untuk operasi mereka, untuk kempen mereka dan sebagainya. Dan di Malaysia ni juga dah ada cadangan
untuk ada satu akta mengenai dana-dana politik ni. Tapi sampai sekarang masih belum ada kesungguhan daripada pihak kerajaan untuk mengadakan undang-undang yang mengenai dana politik ini. Jadi kita lihat benda ini menyebabkan ramai ahli-ahli politik terperangkap di dalamnya. Sebab kita tahu politik memerlukan satu belanja yang banyak, tetapi apabila mendapat dana dianggap rasuah. Kan Jadi dalam hal ni bagaimana MCW melihat mengenai masalah dengan dana politik? Akta pendanaan parti politik di Malaysia dah siap sejak tahun 2015. Okey. Ni tahun 2025. Zaman Datuk Seri Najib dah ada akta tersebut. Dan beberapa kali diusahakan untuk diluluskan oleh Parlimen, tetapi ahli politik sendiri tidak mahu. Bukan kata akta tu tak ada, dah lengkap dah. Kerana masing-masing sedar bahawa ini adalah loophole untuk mengenakan mereka yang kalah dalam pilihan raya. Sebagai mengambil wang pendanaan yang kata dana tapi akhirnya disimpan digunakan oleh diri sendiri. Ini hakikat. Saya selalu bercakap, saya pernah berjumpa seorang ahli politik yang selalu bercakap pasal rasuah, anti rasuah dan sebagainya. Dia kata, Haji, pagi ni saya pergi tekan RM500 cash bubur dalam poket saya. Apabila orang susah datang ke pejabat saya nak minta bantuan, bantuan tu tidak dapat diberikan secara segera. Dia kena isi borang, kena tunggu lagi 2 bulan baru dapat. Jadi bila dia datang tu, duit minyak, duit makan dia, saya kena ada hati kesian kepada orang yang datang ni. Jadi ambil RM50 bagi. Itu hanya untuk pembelanjaan dia. Tapi kalau pagi itu ada 10 orang datang, tengok poket saya dah tak ada apa dah, RM500 tadi tu. Habis. Gaji saya satu hari pun tak sampai 1,000. Kalau 500 habis macam ni, bagaimana saya nak ada dana tambahan? Keperluan kepada wang politik, dana politik cukup kritikal. Dan tanpa undang-undang ini akan menyebabkan banyak pihak mengambil kesempatan. Apabila seorang tokel lah kita kata, dia bagilah RM50,000 kepada A untuk bertanding pilihan raya dan A menang, A sudah semestinya terhutang budi kepada tokel tersebut. Betul. Dan bila tokel tersebut minta benda yang mustahil pun, A terpaksa usahakan. Ini kelemahan dia apabila tidak ada dana politik, akta dana politik. Kalau ada dana tersebut, dia akan declare wang ini datangnya dari mana, dibelanjakan ke mana. Kita declare lah orang datang RM50 tadi tu, isilah buku ni, ambil RM50 ni. Kita tahu dah ini duit yang kita guna daripada dana sumbangan orang ramai dan diagihkan ke situ. Betul. Risiko negara kita apabila bab pendanaan politik kadang-kadang dijadikan senjata politik. Nak bunuh orang politik ialah pasal duit je lah. Apa lagi yang dia boleh guna untuk bunuh. Dan kita lihat kes-kes kebelakangan ini di mana pegawai-pegawai menteri, bekas Perdana Menteri ditangkap apa semua. Selagi mereka ada jawatan, mereka bermaharajalela. Bila mereka dah tak ada jawatan, tunggulah masanya. Anda akan berdepanlah dengan pegawai SPRM yang akan mengetuk pintu anda. Pegawai SPRM, untuk maklumat Syaril, dia datang, dia ketuk pintu. Bila kita mangkit subuh pukul 6.30 ni kan, pukul 6 kita mangkit pergi toilet. Bila kita tekan lampu toilet pukul 6 tu, dia ketuk pintu dah. Kenapa pegawai SPRM akan ketuk pintu pukul 6? Dia kata orang yang baru bangun tidur, dia tak boleh fikir nak bunyi file tu kat mana, dia tak boleh nak lari. Jadi time tu lah masa yang terbaik untuk tangkap. Faham? Ini rahsia yang saya buka sedikit lah hari ni. Kaedah cara penyiasatan SPRM yang saya bergaul dengan mereka. Saya bukan bekas pegawai SPRM. Tapi saya bergaul dengan mereka, banyak baca buku penyiasatan. Mereka buka rahsia ni. Bagaimana cara penyiasatan mereka. Memang orang tak boleh. Tapi kes yang paling besar ialah atas bumbung, atas shilling penuh dengan duit, di dinding pun penuh dengan duit. Dah melampau-lampau ambil. Bukan kira ambil setakat 100,000, 200,000. Dah jadi 100 juta, 200 juta dah mereka ni.
tak dapat dapat digambarkan. Tak dapat nak hadam lah. Tak Macam dapat mana hadam. boleh sampai macam tu? Dahsyat sungguh. Okey, satu lagi yang saya ada banyak yang sering ditimbulkan lah. Kita ni SPRM macam awal-awal kita bincang tadi. Kalau bab menangkap, bab nak bawa pergi reman ni cukup A lah. Tetapi kalau bila bila dah terbukti tak ada kes, tak ada prosecution apa semua, hilang macam tu saja. Tidak ada langkah yang diambil oleh SPRM untuk membersihkan nama mereka yang ditangkap ataupun disiasat ni. Adakah SPRM akan terus kekal begitu atau bagaimana? Dia bergantung kepada keperluan. Macam contoh Syarif sebut tadi, tangkap dengan cepat, dakwa dengan cepat. Tak. Kes yang berlaku, kadang-kadang hari ni saya dakwa, saya lapor, lagi 6 bulan baru dia start siasat. Lagi 6 bulan baru dia panggil untuk temu bual orang tu. Lagi 6 bulan kemudiannya baru akan berlaku pendakwaan. Sebab di Malaysia ni, yang tangkap, yang siasat, yang tangkap SPRM. Betul. Yang dakwa pejabat peguam negara. Yang buat keputusan hakim perundangan. Yang jalan laksanakan hukuman jabatan penjara. Nampak tak 4? Yang lapor tadi apa dia? Siapa dia? Orang awam lah. Ataupun pelapor-pelapor ni lah. 5 pihak yang bertanggungjawab. Jadi proses untuk satu-satu kes berjalan tu mungkin setahun 2 tahun. Makan masa yang cukup lama. Jadi kalaulah kita tak mahu disiasat, semuanya letak di atas meja. Jangan simpan, open your hand. Tunjukkan bahawa anda dapat daripada sumber yang halal. Tapi itulah, pagi tadi saya terima satu panggilan. Semasa mereka berkuasa, mereka tunjuk mereka sentiasa tak ada duit. Tiba-tiba lepas 2 tahun dah tak ada kuasa, ditangkap dengan duit 150 juta. Rakan-rakan mereka sendiri marah. Tunjuk macam mana miskin sungguh, tak ada duit. Tapi tiba-tiba boleh dijumpa dengan 150-200 juta. Gila. Tak dipercayai benda tu boleh berlaku. Betul. Okey, Tuan Haji, dalam isu rasuah ni, ada juga yang tadi kita sentuh tentang bukan saja peranan duit tapi juga penyalahgunaan kuasa. Ini pun ramai orang tak tahu. Ramai orang duk ingat rasuah ni, dia tak ambil duit pun. Dia tak ada kaya mana pun. Tapi ada satu lagi yang tadi kita sebut, ada 4 tadi kan memberi, menerima, penyalahgunaan kuasa, salah guna kedudukan. Okey, boleh Tuan Haji dalam masa yang singkat ni, boleh Tuan Haji huraikan sedikit sejauh mana seriusnya rasuah yang berbentuk begitu? Kalau berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa dan kedudukan ini, hanya mereka yang berkuasa, yang ada ruang dan peluang. Macam contohnya anggota polis. Selalu anggota polis ni dituduh dengan pelbagai tuduhan. Sebab apa? Mereka ada kuasa. Dan bila mereka ada ruang. Tapi kadang-kadang polis, ada polis yang baik juga, bukan semua polis jahat. Tetapi ditohmah begitu. Ini satu perkara yang tidak adil. Itu sebab saya, kalau polis tu dia menolak rasuah dan menangkap orang yang cuba bagi rasuah, saya cuba angkat mereka ni sebagai hero. Orang dengan mudah nak hantam saja kerjanya. Tapi nak mengangkat hero ni bukan senang. Betul. Dan saya di MCW ni, kita mengambil satu pendekatan mudah. Kita bagi penghargaan kepada mereka-mereka yang betul-betul melaksanakan tugasan dengan baik. Yang walaupun dia ada kuasa, dia ada macam-macam tetapi dia tidak menyalahgunakan kedudukan sebegitu. Kalau nak cerita kes salah guna kuasa dan kedudukan ni, makan masa 1 hari. Dan banyak buku-buku yang saya baca menceritakan dengan detail bagaimanakah kejadian-kejadian tersebut berlaku. Dan kadang-kadang kita rasa macam tak percaya. Orang-orang yang kadang-kadang haji, kadang-kadang orang-orang tu semayang tak tinggal, tetapi sanggup untuk melakukan benda-benda yang seperti ini kerana kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang yang terdekat dengan mereka. Kerana dipengaruhi oleh pelbagai elemen. Kadang-kadang makcik jiran sebelah minta tolong, anak saya tak ada kerja, tolonglah bagi kerja kepada anak saya. Kita mula menggunakan kedudukan kita untuk tolong orang-orang ni. Kalau dia ada kelayakan, dia memang boleh buat kerja, di interview, layak, ambil. Tak ada masalah. Tapi kalau tak layak pun kita ambil, apa akan jadi?
kepada organisasi kita. Itu laporan Ketua Audit Negara yang terkini banyak menyentuh perkara-perkara tersebut. Sekejap lagi pun Asro Awani akan temu bual saya tentang laporan Ketua Audit Negara ini secara panjang lebar. Ya. Okey. Alang-alang dah sentuh sikit pasal LKN tu, laporan Ketua Audit Negara tu. Kita laporan audit negara ni boleh dikatakan setiap tahun lah. Tapi masyarakat masih lagi tidak berpuas hati kerana dikatakan banyak teguran-teguran yang dibuat oleh audit negara ini, pihak audit negara, seolah-olah dipandang enteng. Seolah-olah benda tu keep semua under the carpet. Betul ke benda tu? Kalau kita baca laporan Ketua Audit Negara dari tahun ke tahun, kadang-kadang kesilapan dan masalah yang besar yang sama berlaku. Yang sama maknanya berlaku. Macam tak ada sia-sia je KLN keluar. Jadi kita dalam tahun ini punya kita kata SPRM dan Ketua Audit Negara mesti diberi lebih kuasa. Kalau ada laporan, dia boleh bertindak, dia boleh membuat tindakan undang-undang ke atas mereka yang bersalah itu. Kerana undang-undang tak bagi, bila buat audit tu dia hanya teguran saja. Dia hanya tegur saja dan pastikan benda ni tidak berulang lagi pada masa hadapan. Kita kena keluar daripada kepompong itu. Kepompong sekarang ni bila audit datang, siap. Kamu akan berhadapan dengan sup panas. Hot soup. Jika didapati memang benar kesilapan itu berlaku. Dan Ketua Audit Negara, SPRM perlu menubuhkan satu pasukan petugas khas di dalam memastikan agensi yang ada red flag, bendera merah, sentiasa dipantau dengan secara teliti. Bagaimana Tuan Haji melihat pengumuman terbaru SPRM yang mahu menempatkan pegawai-pegawai dia di kementerian-kementerian dan sebagainya? SPRM tak cukup orang. Itu kaedahnya. Tadi macam Tuan Haji beritahu tadi, 1,000 pun dah habis menyiasat. Yang bahagian pendidikan lagi, yang bahagian pencegahan lagi. Jadi bila keluarnya ayat itu, orang tertanya-tanya, kan Jadi tapi macam mana apa pandangan MCW? Baru ini saya keluarkan satu idea. Okey. Agensi jabatan yang paling banyak rasuah di Malaysia ialah Jabatan Immigration. Okey. Hampir 90%, kalau orang dengar ni orang terkejut lah, yang bertugas di airport terlibat dengan rasuah. Pegawai immigration. Saya kata, kenapa kita tidak swap, ambil pegawai SPRM bekerja di immigration, pegawai immigration pergi bekerja dengan SPRM. Kita bagi latihan. Macam Blue Ocean Strategy ni. Di luar kotak. Ya. Kenapa tak swap? Tiba-tiba ada seorang veteran SPRM, dia kata kami pernah buat dah begitu. Seorang saja pegawai yang ambil rasuah tu, kami absorb masuk SPRM, dia membiak, dia menjangkiti. Dia bawa virus. Okey. Saya terkejut. Saya ingat, saya kata, bukankah setitik nila boleh dineutralkan oleh sebotol minyak wangi? Dia kata tak jadi. Tak jadi begitu. Itu sebab ada usaha pegawai immigration, kita ambil budak-budak Mahat Tafiz. Yang ada kelulusan untuk jadi pegawai immigration. Okey. Tak jadi juga. Okey. Mereka dipengaruhi sebab ruang dan peluang di immigration itu sangat luas. Betul. Banyak kartel-kartel yang berkeliaran di keliling airport tu. Dia sedar siapa saja akan gelap mata bila bawa duit setebal ini letak depan dia. Betul. Dia ni sekarang ni satu hari boleh dapat RM40,000. Kalau mengambil rasuah di airport, lapangan terbang, macam mana pegawai tu tak gelap mata? Ya, betul. Kalau RM40,000 tu dah kerja 10 tahun nak simpan pun payah RM40,000 tu. Iman tak kuat tercabut. Apa serban-serban mah. Mainlah Mahat Tafiz mana pun. Budak Mahat Tafiz pun tergolek. Ya. Tak tahan. Ya. Ini adalah satu realiti yang sebenarnya susah untuk kita tangani, tapi tak mustahil. Di Indonesia, saya ingat Syahrir mungkin pernah pergi Indonesia 10 tahun lepas, apabila kita pergi sampai ke immigration sebelum cop pasport, bapak datang mau bikin apa di sini? Wang pelincir lah. Dia tak sebut wang pelincir. Bapak, wang ciak kopinya. Ciak kopi. Ada wang kopi ya, Pak? Wang kopinya, Pak. Betul.
saya tak ada duit rupiah lah. Enggak apa. Wang merah Malaysia juga bisa. Ya betul. At one time kita pergi mana-mana dah anggap macam benda tu biasa dah. Mesti kena selit duit RM10 kita. Betul. Sebelum dia chop. Kalau tak chop, tunggulah kat situ setengah jam. Betul. Dia akan tanya soalan, dia akan menyusahkan kita. Ya. Pada tahun 2016, semasa isteri saya kami pergi ke Bandung kalau tak salah pada ketika itu, pegawai immigration Indonesia yang menyambut kami itu umur saya ingat dalam 58. Ya. Dengan kurus dia, dengan kulit gelap dia. Tetapi senyuman dia tu, Masya Allah, kami kata hebat. Selamat datang ya Pak ke Indonesia. Ya, hati-hati ya jalannya Pak. Tak minta apa pun. Saya rasa, macam mana boleh berlaku perubahan besar di immigration Indonesia ni? Secara kebetulan 2 hari selepas tu kami ada appointment dengan pegawai KPK, pegawai SPRM dia. Kami tanya, kenapa Pak ya? Pegawai imigrasinya berubah sungguh. Ya, kami ada satu undang-undang baru. Jika ada aduan ke atas pegawai tersebut, serta-merta dipindahkan 1,000 km daripada tempat dia bekerja sekarang. Tinggalkan anak isteri, pindah serta-merta 24 jam ke 1,000 km, mungkin ke Aceh, mungkin ke Maluku, ke Papua. Dan mereka tidak mahu begitu. Mereka sayangkan keluarga mereka dan mereka sanggup tidak mengambil rasuah kerana nak berdekatan dengan keluarga. Apa yang berlaku di Malaysia, bila buat rasuah dalam KLIA 1, diubah KLIA diubah ke KLIA 2. Paling jauh diubah ke Sabah Airport. Sabah Airport masalah rasuah dia sama aja. Ya, betul. Saya ingat kita kena ada satu mekanisme baru untuk menangani masalah yang paling kritikal di dalam jabatan immigration ini. Saya bukan nak bash jabatan immigration, kata dia teruk apa tau, tapi itu realiti. Tuan-tuan dan puan-puan, diam tak diam 1 jam. Ini ada 2 episod ni. Ini 1 episod tak cukup, tapi orang kata untuk mukadimah awal ni, maknanya at least dah dapat gambaran dah apa itu Malaysian Corruption Watch, apa itu peranan mereka dalam memantau isu-isu rasuah di negara kita. Baik, mungkin soalan terakhir lah Tuan Haji. Ada orang agak cynical. Dia kata, Allah mainlah apa NGO apa sopa tu ya. Dalam hal ni macam mana Tuan Haji nak cerita pada orang masyarakat? NGO ni adalah the third forces. Kuasa ketiga yang mewakili suara rakyat. Kadang-kadang bila rakyat nak bercakap, wartawan dia nak cover pun susah. Awak bercakap atas nama apa? Awak bercakap atas nama politik ke? Awak parti politik mana ke? Tapi bila NGO, dia tahu dah. Prinsip NGO ini jelas. Dia pro SPRM. Dia bekerjasama dengan kerajaan, tapi kerajaan mau dengar cakap dia. Jadi kita boleh throw idea kepada dia untuk dia keluarkan. MCW, kita committed. Apa saja pandangan rakyat kita akan ketengahkan. Tetapi jangan berita palsu. Sekarang ni terlampau banyak berita palsu menyebabkan saya pun pening kepala menangani berita-berita palsu. NGO adalah suara, mata, telinga rakyat, dan MCW secara spesifiknya adalah mata dan telinga SPRM. Kita dengar, kita lihat, kita lapor. Kita bagi cadangan kepada kerajaan, kepada SPRM terutamanya. Dan setakat hari ini MCW telah laporkan tidak kurang dari 300 kes kepada SPRM. Kes-kes yang kita dapat kat media sosial lah. Kes-kes yang orang yang WhatsApp kat kita je. Itu belum kes-kes kita pergi cari sendiri. Kita laporkan kepada pihak SPRM, dan ada kes-kes yang sedang berjalan. Dan kami diajar untuk menutup mulut untuk memastikan kes-kes itu dapat dijalankan dengan tepat. Kalau macam tu macam mana pula nak contact MCW ni? Kita tanya ni. Kita ada satu talian hotline melalui WhatsApp, melalui telefon. 017 811 1472. Sekali lagi tu Haji. 017 811 811 1472. 1472. Melalui WhatsApp, dalam grup macam-macam kita boleh buat laporan. Kemudian melalui Facebook kita, Malaysia Corruption Watch .mcw. Malaysian Corruption Watch
MCW tu di Facebook. Di Facebook. Dan laman web kita, semalam saya agak lama tak buka laman web kami, www.corruptionwatch.my. Dah ada 9 juta pelawat. Dalam tempoh 8 tahun dah ada 9 juta pelawat. Dan saya bersyukur lah. Maksudnya walaupun kita berdepan dengan pelbagai cabaran, halangan, masalah, namun perjuangan kita ini sebenarnya diberi perhatian oleh rakyat Malaysia yang benar-benar cintakan negara, yang benar-benar mahukan Malaysia ni bersih daripada rasuah. Tapi cabaran yang paling besar sekarang ni, orang nak menyumbang dari segi keuangan kepada NGO anti rasuah sangat menyedihkan. Baru-baru ni saya buat hebahan media tentang crowdfunding. Siapa yang menyumbang RM500, kita bagi sampul hari raya 500 keping tu. RM500 dapat 500 keping crowdfunding. Kalau siapa bagi 100 ke apa, dah sebulan saya buat kempen tu, alhamdulillah lah kita berjaya mendapat RM13. Satu berita yang bagi saya tak mengejutkan, tapi menunjukkan betapa rakyat kita ni bercakap berdegar-degar nak tolong anti rasuah apa semua, tapi sedik pun tak mau buat peluang nak tolong perjuangan kami ni. RM13 sedih, tapi kita redha, kita teruskan perjuangan ini kerana hasil balasan perjuangan ini di akhirat kelak, bukan hari ini. Ya, itulah tadi tuan-tuan dan puan-puan, 1 jam tepat yang sangat menarik. Mungkin selepas ini kita akan ada sisi kedua, sisi ketiga yang lebih spesifik. Yang ni kita buka general dulu, bagi dapat gambaran dulu. Mungkin insyaAllah kalau ada kesempatan, mungkin Mas MCW boleh bersama dengan kami lagi. Selamat berpuasa tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.